Baru nak start video sudah kena terantuk lah. Assalamualaikum, saya Faris. Okey, hari ni kita nak cerita pasal S70 accident. Kita tengoklah dulu apa yang jadi dekat Proton S70 ni. Inilah Proton S70 yang kita buat video sebelum ni, yang kita review, yang kita kata lagi padu daripada kereta Jepun tu. Inilah kereta dah. Okey. So kereta ni telah accident pada 19 hari bulan Jun, iaitu minggu lepas lah, hari Khamis. Okey. So video kali ni kita nak ceritalah dekat hampa macam mana kronologi kemalangan tu berlaku, and then apa hampa kena buat ketika accident. Dan satu lagi benda, S70 ni accident tapi airbag tak buka. Hantu aku nak cerita dekat hampa. Dan satu lagi, cara macam mana hampa nak claim insurans, dokumen apa yang perlukan. So video kali ni aku nak cerita semua benda tu dekat hampa. Okay, alright. So jadi yang mana baru jumpa YouTube channel ni, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Yang mana dah subscribe tu, terima kasih sangat-sangat. Jasa hampa amat dihargai lah. Alright, so kita mulalah. Kita mula. Okay, boleh? Okay. Kali ni kita serius. Banyak main sangat. So jadi kronologi kemalangan ni berlaku bila mana time tu peak hour lah jalan tu. Okay, tak boleh lah nak serius-serius ni. Macam ni lah. Okay, so ni kronologi yang aku nak cerita dekat hampa. Time tu pukul 5 petang. Memang waktu orang balik kerja, dan kereta sangat banyak time tu dekat jalan tu. Kalau hampa tahu jalan tu dekat Taiping, jalan Kamidi. Okay, Taman Kamidi dekat situ. So jalan tu dia macam orang kata membelok tau. Kira membelok, selekoh lah, orang kata selekoh. Dan kereta duduk sebelah kiri. Okay, kereta duduk sebelah kiri, double line. Duduk tengah hadap jam ni, duduk bawa slow lah. Duduk tengah hadap jam. Tiba-tiba driver nampak satu benda punya laju main daripada depan. Motor overtake. Dia terus main singgah kat kereta. Singgah bukan singgah saja, singgah siap bagi ciuman kasih sayang lagi. Yang mana menyebabkan bumper, lampu depan, fender dan juga cermin depan berderai. Okay. So kisah dia macam ni lah. Motor overtake tak lepas, main balas kereta. So yang tu kronologi yang berlaku dekat Proton S70. Okay. Dan kalau hampa tengok dia punya kesan langgak dia ni, hampa boleh katakan teruk kot. Cara ni laju. Cara ni laju. Sebab hampa boleh tengok cover set motor pun tersangkut duk ada merah tu. Aku tak bagi balik ni. Kalau owner nak, bagi tahu. Owner mesti tengok ni. Aku akan share ni kat dia video ni. Okay, kat abang dia. Kau boleh tengok sama-sama lah, sambil-sambil kan. So ni hampa punya cover set motor pun duk ada di atas tu. Motor RSX warna Ultraman. Okay, so cover set duk ada di atas tu. Sebab kami tak ubah apa, cover set apa semua naik towing sekali tu. Okay, so harapnya tak ada lah kerosakan yang melibatkan enjin ke apa ke. Tak ada lah. Cuma satu benda yang pelik yang kita nak cerita kat hampa hari ni, pasal apa dia punya airbag tak terkeluar. Tapi aku bersyukur lah airbag dia tak terkeluar, sebab driver dah berlaku orang kata minor injury lah dekat kawasan muka dan juga tangan, which is bibiak dia terantuk steering. Ni cerita ni aku nak cerita bagi kat hampa. Dia keluar, dia tengok bibiak dia berdarah. Dia boleh tahu dia terantuk apa tu sebab apa tau? Sebab dia tengok dekat steering ada bedak dengan foundation. Dia kata ni terantuk steering ni. Sebab dia tengok kat steering ada foundation dengan bedak. Dia kata betul tu, kira clear tu. Dia dapat tahu dia terantuk kat mana. So itu baru kena steering, bawa dalam keadaan slow. Dan dia sakit dekat bahu ni lah. Sebab sakit kat bahu ni macam biasa seatbelt. Apa faham lah kalau driver perempuan, seatbelt pun tak ada tertarik. Faham tak? Seatbelt pun tak ada tersentak. Sebab apa? Sebab dekat dengan steering dah. Cara dia petak kursi tu. Lepas tu dia terantuk pula kat steering. Lekat bedak pula kat situ. So dia dapat tahu. So at least kita ada kesan bukti lah. Selalunya orang kata apa, polis-polis main akan tak bedak tepung bagi nampak tak jari lah. Ni tak payah. Memang bedak yang pergi, dah tahu tu. Itu dia punya kesan terantuk. Tapi
Aku bersyukur sebab airbag tak keluar. Menjadi satu persoalan, kenapa airbag tak terkeluar? Hampa tengok accident kot. Kalau hampa tengok keadaan dah sangat teruk, tapi airbag tak keluar. Siapa? Jom aku cerita kat hampa. Tapi yang ni kita kena keluar pick up kereta. Nah, jom. So jadi hampa tengok ni keadaan kereta lah. Kita dah main towing, main hantar dekat Proton ni. Okay, so ni keadaan kereta. Cara dia langgar ni kena langgar motor yang langgar tau. Hampa tengok motor langgar. So aku kata tadi cover set motor pun duk ada kat sini. Okay, cover set pun duk ada. Cover set melekat. Tapi hampa duk nampak macam ni mesti kaki patah ke apa ke dok weh. Tu aku kata alhamdulillah. Driver selamat. Owner motor pun ada luka sikit-sikit. Nampak kesan terantuk tu pun aku rasa badan dia kot. Sebab dia pakai helmet pun helmet yang strong lah. Dan bonnet. Bonnet kena ni bengkok. Tu apa boleh bayang lah. Dia daripada arah kanan bertentang. Dan kalau dia balas kat sini mesti kaki dia mesti sangkut kat sini lah. Tapi dok weh. Semua benda tu tak berlaku. Dan mungkin aku rasa dia sempat lompat lah kot. Kan, lompat dia singgah kat cermin. Dan airbag tak buka. Dan airbag tak terkeluar sebab dia langgar kat tepi. Okay. Kalau hampa tengok dia langgar kat tepi. So sensor airbag ni sebenarnya dia based on kita punya speed. Dia adalah speed dia starting berapa kilometer per hours baru dia akan aktif. Dan juga ada sensor dia dekat bahagian depan. Sensor dia bahagian depan. So ni kena tepi, betul-betul tepi lah. Okay. So kena betul-betul tepi. Sebab tu airbag tak terbuka. Dan time tu pun driver tak boleh keluar ni sebenarnya kat pintu ni. Sebab dia nak buka tak boleh. Fender sangkut. Okay. Fender sangkut. Airbag memang tak terbuka langsung. Airbag memang tak terbuka langsung. Cuba tengok. Belah dalam tak ada apa. Tapi cermin memang otak 1000 lah. So yang aku rasa kalau bahagian kerosakan ni, yang aku boleh kata motor tu derah laju. Sebab dia langgar main balas daripada depan ni. Ni tayar bergerak sampai ke belakang ni. Tengok tu. Tayar rapat main belakang. So aku rasa bahagian suspension pun dia kacau lah. Suspension, fender, lampu depan, bonet depan dan juga windscreen. Harapnya bahagian enjin ke radiator ke apa tak sangkut lah. Kepok ni kau tengok. Derah weh. Seat belt tak kena paha dia ke apa terkoyak ke. Ngeri. Okay. So lah ni tengah tunggu proses. Orang kata tengah tunggu proses kita claim insurans untuk Proton S70. Yang aku bersyukur tadi sebab apa? Kereta ni accident sebab NCD masih lagi kosong. So tak terasa sangat nanti hampa nak renew road tax. Sebab renew first year pun lebih kurang macam sama. Macam baru belilah insurans dia. Ada lebih kurang dalam yang ni 2000 something lah. 2000 something untuk road tax dan insurans. Alright, so nak buat macam mana? Benda dah nak jadi. Okay. Ngam-ngam hari ni kita main buat video. Dan itu adalah inspection punya bahagian lah. Inspektor untuk bahagian insurans. So dia akan main check. Dan lepas dah check, insurans dah approve. Dan tu boleh repair. So sebenarnya lambat atau cepat ni depends on stock. So insyaAllah lah dekat sini stock spare part tu ada lah. Okay. So ni nak proses nak bawa kereta ni nak proses masuk ke dalam. So untungnya dekat sini tempat yang saya kerja ni, saya main hantar dekat sini. Kita 4S kat sini. Sale, service, body and paint lah. Okay, body and paint and then untuk bahagian insurans sekali. Alright. So, alhamdulillah lah memang orang kata kita main ni kita tak bincang, tak rancang pun. Tapi kebetulan inspektor untuk insurans tu dah main. Okay. So kereta pun bawa untuk nak masuk ke dalam. Jadi sambil-sambil tu kita nak cerita lah dekat hampa dokumen apa yang hampa perlukan untuk hampa nak buat claim insurans ni. So first kali kita perlukan IC lesen depan belakang lah. Okay, IC lesen depan belakang untuk owner kereta. Salinan grant, cover note insurans dan juga report polis. Report polis tu agak penting kau lah. Dan satu lagi benda yang hampa kena tambah dalam banyak-banyak benda aksesori yang hampa kena tambah. Time aku buat report tu, trafik cakap benda first kali depa tanya ada dashcam tak? So lepas ni kalau
aku nak bagi free gift dekat customer yang mana beli kereta dengan Faris Proton, memang dashcam lah aku utamakan. Okay, memang dashcam lah aku utamakan. So dokumen dia macam tu lah tadi. Harap jelas lah tu. IC lesen depan belakang, grant, cover note insurance dan juga report polis. Yang tu, 4 benda tu. Okay. Kita bukan nak mengharapkan, at least hampa kita ada knowledge lah. Saya ada ilmu bab tu sikit, saya kongsi dengan hampa. At least nanti hampa pun ada lah sedikit sebanyak apa yang hampa kena buat sekiranya hampa dalam situasi yang sama. Okay, memang tak boleh jalan kereta ni. Memang tak boleh jalan. Nak kena keluar pun keluar kat belah passenger lah. Okay, kereta tak boleh jalan lah sebab saya pergi sampai belakang. Yang pun tengok bawah tu pun. Dia punya bengkok kan. Apalah. Harapnya repair dan kita tunggu approval insurans lah. Allianz Insurance. Okay geng, aku rasa kita dah sampai di penghujung video. So macam tadi aku nak cerita kat hampa kronologi. So apa yang kerosakan dekat kereta dan apa hampa perlu buat sekiranya berlaku kemalangan. Okay, yang tu aku rasa aku tak cerita kat hampa. Kencing kuat no. Hampa pun ha. Apa yang hampa nak kena buat ketika hampa dalam situasi accident ni? First kali, macam tadi aku cakap, first kali hampa kena panik dulu. Mula-mula tu berlaku pum, panik dulu. Yang tu sebenarnya hampa tak payah buat. Siapa-siapa pun accident mesti dia rasa panik tu normal. It's normal thing, panik. Tapi panik dah ambil take time, bertenang. First kali kereta hampa ada insurans, call, seeloknya call lah towing insurance. Okay, towing insurance ni call, apa kebaikan hampa call towing insurance ni adalah sebenarnya free. Cuma hampa kena bayar duit tol saja. Sekiranya lalu highway lah, duit tol sahaja. Minyak pun semua pun tak payah bayar depa. Tu towing insurance lah. Okay, and then uruskanlah tempat mana hampa nak pergi hantar, dekat ke tempat yang selalu hampa servis kereta tu ke apa. Yang tu hampa bincanglah dengan pihak insurans ataupun pihak kereta lah. Macam aku call Proton punya insurans bahagian towing. Okay, so mereka uruskan semua dan servis Proton punya servis pun, customer service mereka pun macam ni, memang mantap. And then okay, yang ni aku tunjuk dekat hampa. Once towing tu dah sampai, towing insurans dah sampai, hampa boleh tengok live tracking. Macam ni, hampa boleh tengok live tracking mereka. So nama driver, plate towing tu hampa boleh tengok, dan hampa boleh tengok dia punya macam kita order GrabFood nahan, GrabFood, kita boleh tengok rider tu ada dekat mana. Yang ni sama juga, towing dia ada dekat mana. Sampai driver towing tu cakap Proton punya apps lagi stabil daripada, orang kata lagi sempoi lah. Senang cakap, lagi sempoi berbanding dengan brand Conti punya app. Sangat-sangat smooth, sangat mudah untuk difaham. The best lah. Okay, baik, bukan aku nak puji sebab aku kerja dalam Proton, tapi memang aku guna app tu pun memang orang kata selamat lah, secure lah. Apa punya kereta tu, apa boleh tengok live tracking kat mana, gambar biasa dapat update dalam tu. Okay, kereta dah sampai dekat Proton, okay, kereta ada dekat sini. So dan setiap 30 minit macam tu lah, setiap 30 minit customer service akan call, tanya towing dah sampai ke, kereta dah jalan ke, lori dah sampai ke, macam tu lah. Mereka akan keep on sampailah kereta tu sampai dekat destinasi yang kita nak tu. Okay, so itu kita dah share tadi kronologi, kerosakan apa yang jadi, apa yang hampa kena buat time hampa accident, and then dokumen apa yang hampa perlukan untuk hampa claim insurans. Okay, so itu saja. Harap video ni membantu hampa, dan share lah, tolong lah, subscribe lah. Okay, subscribe lah. Bila subscribe ni, lagipun subscribe, hampa tak perlu bayar apa-apa pun, just tekan button subscribe saja. Dan jangan lupa like sekali, share video ni,
share lah, bagi recommend dekat kawan-kawan ke tengok video ni. At least kita share ilmu pasal accident ni lah. Okay. Aku tahu ramai lagi yang ada pengalaman accident. Hampa try komen kat bawah pengalaman accident hampa macam mana. Komen lah, memeriahkan, menghidupkan balik ruangan komen tu. Memang ruangan komen tu diciptakan untuk mengomen pun. Mengomen lah. Okay. So, kalau hampa rasa ada penambahbaikan yang perlu aku buat ke apa ke, hampa komen juga kat bawah. Untuk next video, yang video-video akan datang, insyaAllah. Okay. Doa-doa hampa subscribe lah. Ramai-ramai subscribe. Mana tahu insyaAllah nanti kita boleh buat kereta projek ke, kita boleh buat macam-macam lah kita boleh buat kan. Okay. So, aku rasa sampai sini saja video kita. Kalau aku ada terkasak bahasa ke, aku minta maaf. Okay. Sampai biasa. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Assalamualaikum.